Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni aku dapat sebiji kembara di VVT. So, jarang-jarang lah aku nak dapat buat model ni. Dan dah kebetulan ada ni. So, aku nak buat satu video lah. Macam biasa. Untuk aku kongsikan dekat mana kedudukan nombor enjin dan nombor chassis kembara ni. Okey, kembara ni pakai enjin K3 sama macam IB. Tapi untuk kedudukan nombor enjin dia tak sama dengan IB. Walaupun dia pakai K3. So hari ni aku buat satu video untuk aku share kat mana kedudukan nombor chassis dan nombor enjin kembara di VVT ni. First untuk kembara, nombor chassis dia sama. Untuk model lama dengan model DBVT ni sama kedudukan nombor chassis dia. Dekat mana? Okey. Nombor chassis untuk kembara semua biasa dekat sini. Tu dekat ni brake. Takung master pump, tu nombor chassis dia. PM2J104G. Okey. Kalau kembara lama pun dekat sini duduk dia. Alright. So dekat mana pula kedudukan nombor enjin untuk kembara di VVT ni? Macam aku cakap tadi, kembara ni pun pakai enjin K3 sama macam enjin MyB. Tapi enjin MyB dia melintang, yang ni dia tarik belakang. Dan enjin dia sama dengan Avanza 1.3. Enjin kembara ni dengan enjin Avanza sama. Dan kedudukan nombor enjin untuk Avanza dengan kembara ni pun sama. Cuma walaupun dia K3, dia tak sama dengan MyB. So dekat mana kedudukan nombor enjin kembara ni? Kedudukan nombor enjin kembara ni dia duduk di bawah sikit. So dekat mana? Right. Nanti aku suruh dulu. Tu nampak tu tapak dia. Yang aku dah, tadi aku letak minyak sikit, senang nak tengok kan. So aku zoom sikit. Tu. Dia di antara enjin dengan gearbox. Tu tapak dia yang aku suluh tu. So kat situ lah nombor enjin dia. Kalau macam yang MyB K3, dia duduk di sebelah sana dekat exhaust. Yang ni dia duduk di bawah intake. Dia duduk bawah intake manifold. Tu. So aku try masukkan sikit, tengok kalau kau boleh nampak. Right tu nampak kan? Tu ni kedudukan nombor enjin ni sama je dengan Avanza 1.3. Duduk di bawah starter. Tu starter. Ada starter. Tu nombor enjin dia. Alright. Kalau kata MyB yang aku buat video hari tu, kedudukan dia dekat sini. Tu. Tapi sebab dia ni enjin tarik belakang. So kalau buat kat situ macam susah sikit lah nak tengok kan. Tapi ada je yang bila tukar enjin, diorang masukkan enjin MyB. Cuma banyak kerja sikit lah, banyak barang nak kena tukar. So macam biasa, nanti kalau ada lagi kereta-kereta lain yang ada masuk kat bengkel ke, ataupun yang aku ada bawa pergi Puspakom ke, nanti aku share lagi. Alright. Baik, terima kasih.